Tak apalah, tak beda kisah pun. Boleh masak sedap masak diri tau. Makanan bini orang lah makan sedap. Oh, bini orang. Guys, sahabat Yi berada di Kuala Berang. Ni nampak tak? Ni pintu gerbang Kuala Berang ni. Tu Pedik M Pemborong. Bayi berada di satu kedai makan baru buka. Dia buka nasi kabu, nasi belauk. Awak-awak pun petang-petang dia jual nasi kabu guys. Petang-petang jual nasi belauk. Dah nak raya kat mana kita ni? Pagi ada makanan sedap, tengah hari makanan sedap, petang pun ada makanan sedap lagi guys. Kak beli? Beli. Kak mari beli tengok. Beli nasi kabu. Nak beli nak makan nasi kabu sini guys. So abang nak makan sendiri. Ni tempatnya. Nasi kabu belauk Kelantan. Tu. Nasi belauk Kelantan, nasi kabu ayam bakar. Tu dia guys. Orang jual pun asal keluar Kelantan bakali. So kita tengok ni. Tempat ni, dia dalam ni ada car wash guys. Dalam ni ada car wash. Nampak ni car wash open masuk kau ni. Ada kanopi sutih, ada nasi kabu belauk Kelantan. Situ nasi kabu dia guys. Jom kita tengok. Kita tengok barang-barang apa hak ada. Kita makan-makan, lepas tu kita balik macam biasa lah guys. Jom. Ni tempat makan dia. Ada kanopi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meja sini. 7, 8, 9 ujung ada lagi meja. Boleh makan sini. Nampak? Bertenang-bertenang dekat sini. Tengok kenapa lawak dia. Bagi main kat nah, macam biasalah. Nah tu dia ni toke ada dah ni. Ni toke tau. Betul dah toke. Betul dah toke. Jual apa ni benarnya? Nasi kabu lagi. Nasi belauk. Ada laksa. Laksa ada kau? Ada. Kena rasa belaka. Ada. Kena rasa belaka. Laksa jadi guys. Ada pulut, tapi pulutnya apa? Pulutnya nyok apa lagi? Dia apa lagi? Ni. Oh sedap lah pulutnya. Tak satang dah. Ni apa solok? Ni salad lada. Solok lada. Okey. Ni telur dia lah. Nyon tak dia bakar? Nyon ni untuk nyon kabu. Okey, tengok lauk tengok. Oh ni guys. Ni baru nasi kabu. Ni nasi kabu ni. Sambal-sambal dia lah. Sambal dia. Okey ni. Gula kuning. Gula kuning Kelantan. Keli. Ayam masak merah ni nasi belauk lah ni. Yeah. Sedap merah moleknya. Ni daging goreng. Daging yang lemak goreng. Okey. Ni daging Ni daging kerutu. Okey. Ni ayam bakar. Okey lauk tengok dah ni nak tanya token nama benda. Nama Ayu. Masuk diri belaka Ya. Allah, bertuah guys, bertuah. Token kahwin dah lagi. Kahwin dah Allah. Tak ada cang awak mu guys. Tak ada cang. Tak apalah, tak beda kisah pun. Boleh masak sedap masak diri tau. Makanan bini orang lah makan sedap. Bini orang. Okey, bagi. Okey, abang nak makan nasi kabu lah. Nasi kabu. Okey, bubur nasi kabu. Ali bubur. Senyum kat apa gitu. Kamu nak biru ke? Ya. Ni kita tak nasi kabu Nasi kabu. Okey, lagi nasi. Ulang kerabu. Sambalnya. Oh, memang banyak gitu Betul. Okey. Tumis dia. Syahdu. Ni benda budu masak. Okey, memang ajar dah ke ni? Lelaki-lelaki kan salad ni cara kan? Betul dah tu sambal 5. Okey. Telur masing. Ni solok lada. Ayam bakar. Pak mana tu? Okey, beres. Yang ni okey. Abang nak laksang laksang tu. Putih nak kam dia? Mai ambil. Pilih. Laksang nak. Air teh open kurang manis. 1, 2 lah. Dia potong laksang pula guys tu. Ni. Mula. Mula pergi laksang. Sambal mana? Sambal ni. Bawang putih tak buat ni tau. Mana bawang putih? Buah belaka dia ni. Bawang putih cukup lengkap. Kepuk melepak tak tu. Okey tu. Lengkap guys. Definisi nasi kabu yang sebenar guys. Ada ayam bakar, sayur ulang dia, bawang putih, telur masing, lada solok. Makan nasi kabu ni orang gaul belaka guys. Orang tak makan cuek-cuek, orang gaul belaka. Gitu. Kata roti. Bismillahirrahmanirrahim. Parut nak gayut. Masuk lagi ada dengan
Oh, sedap. Mabuk. Dua lah tolak. Oh. Guys, laksang dah akan lagi ni. Laksang dah akan lagi. Orang kedai suruh makan rasa kau. Nasi putih. Apa? Lemak bakar, lemak goreng. Kutuk daging, ayam masuk merah. Oh, lembut daging. Kombinasi. Allah. Sudah lah. Memang sudah lah aku ni. Sudahnya rasa main makan senyap mau petang. Sedih ya. Kalau dia nak kabar ni. Dah. Settle. Laksam pula guys. Laksam pula. Bismillahirrahmanirrahim. Laksam nak pergi makan pagi-pagi ni. Kata mak cik. Mak dia rupanya. Baiklah guys, habis selesai dah. Buku untuk anak-anak pula balik. Awak-awak yang mana-mana free tu, mana-mana lalu Kuala Bergang tu, singgah kedai ni makan-makan lah. Nasi kabu, nasi belau ada. Ya amat padu guys. Okay guys, macam biasa, like, follow, comment and share. Kabar lagi kedai mana lebih kena lagi, InsyaAllah Abang akan sampai. Check it out.